Isteri, apa yang kau buat? Tiada apa, naik sini duduk berangin sikit. Berenjen, kau tak takut kena panas ke? Tak takut, tengok cuaca hari ini cantik sangat. Jemur badan sikit, rasa selesa. Kau tak jadi pengarah hospital pun tak apa. Buka klinik di sini lebih bebas. Lihatlah macam kapal terbang. Nak terbang bila-bila nak terbang jauh mana pun boleh. Kau juga boleh tolong jiran-jiran. Saya pun boleh selalu datang teman kau. Rupanya dia juga pesakit kau. Kau berkorban besar juga. Untuk terus mencintainya jadi pindah ke sini. Kenapa korang berpisah? Sebab dia tahu satu perkara. Apa? Ibu, kau betul cakap. Saya pembunuh upahan. Apabila Aing tahu rahsia saya, dia reaksi sama macam kau. Isteri. Isteri, dengar saya, jangan pergi, dengar saya. Lepaskan, jangan pergi. Dengar saya dulu. Berapa ramai yang kau dah bunuh? Pembunuh upahan itu kau, saya juga sasaran kau. Betul tak bukan? Dengar saya dulu, lepaskan. Selepas bersama kau saya tak bunuh orang lagi, jangan pergi. Lepaskan, kau buat saya sakit. Kenapa kau buat macam ni? Saya pun tak nak, saya tak boleh kawal diri. Saya mohon jangan pergi, saya janji. Saya tak akan lukakan kau lagi. Tak akan lukakan orang lain, tolonglah. Kau ada masalah ke? Jom kita pergi jumpa doktor. Tak guna, saya pun doktor. Saya tahu macam mana mereka nak rawat. Apa yang saya perlukan bukan rawatan. Apa yang saya perlukan ialah kau. Selagi kau ada di sisi menyokong saya, selalu teman saya akan baik. Saya akan sembuh. Saya mohon jangan pergi. Aing. Saya tengok IG kau. Saya nampak kau masih tengok perempuan lain. Kau dah jumpa sasaran baru nak buat kerja ke? Berapa ramai orang yang kau bunuh lagi? Aku tak ada, kau tak nak aku tahu kan? Sebab itu kau tanam mayatnya. Aku nampak ada kesan darah di belakang kereta kau. Kau hantar mereka ke mana? Jangan-jangan datang dekat. Aing, kau masih sayangkan aku tak? Kau dah janji takkan bunuh orang lagi. Kau tak sayangkan aku lagi. Ini bukan alasan untuk bunuh orang. Dulu ada. Sekarang tak ada. Aku tak rasa lagi. Aku dah cuba. Cuba dengan bersungguh-sungguh. Aku cakap pada diri sendiri anggap tak ada apa-apa berlaku. Tapi aku tak boleh. Bila aku nampak kau, aku rasa takut.
Tapi aku tak nak tinggalkan kau. Sebab aku betul-betul sayangkan kau. Aku ingat aku boleh tolong kau. Tapi rupanya tak boleh. Selamat tinggal. Kau takut. Abang kau dah call banyak kali. Sila jawab telefon. Kenapa takut nak jawab? Kenapa kau tak bunuh aku? Macam mana kau tahu aku takkan bunuh kau? Kalau kau percaya perasaan kau sendiri, tutup mata. Maaf. Baru tadi aku ada salah faham. Sebab kau Aing. Korang dah lama bersama. Dah banyak lalui. Kau masih ingat dia, aku faham. Aku masih ingat. Aing sebelum dia pergi. Apa dia cakap dengan aku? Dia kata dia akan tolong aku. Tapi dia tak boleh tolong aku. Aku pun akan tolong kau. Kau beritahu aku apa yang aku perlu buat. Kau betul-betul nak tolong aku. Ya. Cari WJ baru tahu kebenarannya kasut Langching. Dia mungkin ada di atas. Tunggu. Oh baik, kau temankan dia dulu, kalau ada apa-apa beritahu aku. Apa yang berlaku, ada orang ternampak Langching pengsan di bumbung. Sekarang bawa dia ke hospital, macam mana boleh jadi, adakah dia okey? Jangan risau, dia okey, kami pergi jumpa dia. Oh hati-hati. Kenapa tempat ni macam bersepah Fiji?
Kasut ni bukan kau punya. Apa yang berlaku? Saya tahu apa yang perlu dibuat. Kena pikat Weruije balik ke tempat kejadian. Wei Jingfeng. Ada orang ternampak langsing pengsan di bumbung. Weruije mungkin dekat sini. Kami dah sampai dekat sini sedang cari dia. Tapi sekarang depan macam ada kesesakan.